Saya sedih melihat Tuan Guru kena kutuk oleh rakyat Malaysia. Macam-macam kutukan ke atas Tuan Guru. Wala yakhafuna laumata laim, jangan takut dengan cercaan orang-orang yang jahat. Yang kita takut ni perkataan orang mukmin. Okey? Ittaqu firasatal mukmin. Kamu takutlah ucapan firasat orang mukmin. Adapun orang fasik, orang zalim, orang kafir, tak perlu kita bimbang. Kita bimbang ni macam orang cerca kita lah. Kita tak perlu bimbang kerana yang cerca kita tu orang fasik, orang zalim, orang jahil. Yang kita bimbang ulama-ulama cerca kita. Itu masalah besar tu. Kalau kawan Facebook marah kita tak pelik. Kita pelik tu guru marah kita. Orang alim marah kita. Orang mengaji pagi, petang, siang, malam marah kita. Itu masalah. Kena betul molek. Itu orang mukmin lah maksudnya. Okey? Nabi orang kutuk. Ya Muhammad ma anta illa majnun. Tidak adalah kamu ni Nabi, tapi orang gila. Depan muka. Dah masa tak ada TikTok ni. Depan muka Nabi. Buat lubang lah, gali lubang. Nabi lalu kot tengok, nak suruh Nabi gelu dalam lubang. Tahu dah Nabi nak singgah di telaga tu, dia buah sihir dalam telaga. Nak suruh kena ke Nabi. Di Taif, dia nak buat, dia tak berani. Dia upah budak-budak. Dia plastik kepala Nabi, pelakon batu. Bahang atas ni, kepala Nabi, darah neles sampai keting. Coh kepala Nabi. Nabi tengah semayang, dia lepon dia tak belakang. Naji uta. Perut uta. Dia tribulasi dia panggil. Okey? Benda semua itu tanda-tanda nak ujian naik martabat, naik darjat. Kenapa? Kerana 3 golongan yang paling banyak dicerca, 3 golongan inilah yang beri syafaat pada hari kiamat. Yashma'u yaumal qiyamah salasah, 3 golongan beri syafaat. Al-anbiya, summal awliya, summal ulama. Nabi-nabi, para wali dan ulama-ulama. Okey?